Yang menan, yang nana benar pertanyaan ni lah, silakan. Tu kalau datuk. Yang ukur dah kelam. Baca masalah ilmu. Masalah ilmu. Bila adanya pasal, walaupun pasal bacaan dia itu paling suka itu. Tapi dia guru dan dia suka orang. Ini nurul bila anda yang ada ikut dia. Jadi status imam yang berposisi sebagai fasik. Dalam iktikad ahli sunnah wal jamaah, semayang ikut imam yang fasik sah. Yang mana? Ahli sunnah wal jamaah berpendapat, tertulis dalam kitab Fiqhul Akbar karangan Imam Hanafi, disyarah kembali oleh Imam Abu Bakar Bahauddin, dan kitab Qaulul Fasli, cetakan kitab Fi dari Turki, Istanbul, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah berpendapat semayang ikut imam sedang imamnya orang fasik. Ahli bid'ah orang fasik sah semayang katanya. Yang mana? Yang hendak sah semayang ikut senok kronyo tak? Orang kafir yang pura-pura Islam. Yang mana? Selama masa fasik tak. Tetapi jika na orang lain, jadi tanya hanggebi je ke imam dimakruhkan tanya tadang imam, kan makruh orang sembahyang, makruh tadang imam menyota tepu dra tu orang yang dibenci dalam kaumnya. Dalam kaumnya tanya hanai galak le orang tak ada imam, maka tanya dang makruh, orang ikut makruh. Dengan kaya syarat dibenci katanya karena benci yang betul dalam agama. Benci katanya benci yang betul, bukan benci gara-gara pribadi. Yang menyontek benci pribadi. Hana mei katanya dalam kampungnya. Tanya mudah rezeki mana min nam lebo hame katanya. Hana pengaruh. Bah bengeh gede. Ya mak tetap na urus bengeh. Ya hana pengaruh hak makruh. Bengeh katanya lagi-lagi penuh pasal. Tanya zero dengku bu ura-ura belau bentu tak mana contoh. Tanya zero dengku du ulua ule tuut tak mana. No. Ya mana. Kitanya but dengku but ikut peding mana migau baba. Ya lagi yang buat. Engkau nya nanti kaki benci dia oleh gop dan benci gop katanya itu beralasan syariat. Budak katanya enggak sangat tahu nanti ada imam. Nya makruh katanya makruh keji. Ya benar. Jadi terkedi tengok tak ada lang sabah kaum be tak ada yang hinon yang bengai kelung kira-kira menyona bengai kelung be ni ikut lu be ke mana. Kiban tidak kun hino kira-kira nak lu orang bengai kelung menyola orang bengai kelung be kudang lu. Ya benar. Kan be ikut lu. Tahu? Banyak nak kejadian, yang lepas nak kejadian. Betul. Di kerana memang menona urung-urung nyoji macam bengai gedang urungnya ke nyo tok kira-kira nak yang bengai kelung be ni ikut lu. Ya ikut. Padahal yang betul ke mana? So kira-kira so nak mengai kelung. Nyona je tengok jaro je pegah. Menyona baik kudang. Menyona baik kudang lung kan menyona baik nikot. Baik nikot lung yang salah. Haji lung ini juga ya aku sih kudang imam Jawa ron. Tekon nak yang mengai kelung. Hanya ada dendai je. Ya mana. Jadi baik gak beda enggak ida enggak dah. Udah ada tengok. Dai lung nak tagala aku imam betul aku. Lung betul-betul nak tagala lung dai imam. Terkedi nak orang lain, orang lebih galak orang lain. Ya, mana? Cuma elok mana orang? Misalnya orang juga, dengkudang je. Elok ke mana? Hang gedang je. Kenapa dengkudang je? Kekeng dia kata, gedang je. Kekeng lah maklum, gedang je. Nyanyian, elok kudang je. Kepu, karena matulak-tulak cerun demo makruh ke macam. Mana? Matulak-tulak cerun, gedang je. Kenapa gedang gerai je? Gedang je. Kenapa gerai gedang je? Nah, matulak-tulak kan boleh 10 minit. Nanti petik. Tengah-tengah, baik mana? Yang kekeng gerai, gedang je. Ya, je gedang je. Baik, anak pu gurei dang ju. Gurei-gurei tu dang ju. Nasi kata anak pu gurei, anak pas tu dang ju. Jadi bulat-bulat cerong demo makruh hukumnya. Jadi nama dua gol tapi kan lo gudang ju. Gudangnya kan kana galak tapi baik makruh bulat-bulat cerong. Lo seperti anak galak. Ya, lagi mana? Ya apalagi lo khutbah Jumaat you dah imam bulan. Mungkin monyo mata-mata jamun galak tu. Mau belah tahun 16 tahun 18 tahun perempuan je kedengku ini apa ni tak galak dulu kalau mau jenak mau tampil hana tak galak ya betul hana tak khutbah Jumaat betul hana lu catat jadual lu betul
Lutha leh na jadual kedua leh hana aku preh naik telefon dengan hana kan ajak hana nombor mu hana tak guru tiba-tiba antu kali na jadual guru betul kapan dah hai orang yang aku pegah 2 bulan yang lepas oh nya kali gabu tu ya benar hana tak di jeli lah kepud man tampil je tak nampu pe ya benar ha tak kai duri tak kunjak hojak kali tak jak biu tahu pud kepud man lo ya ka baharu sana anak muda aja no keputannya waktu tebi mah makanya rok hana yu katip mana bangeh dah hana aku pergaru pi masa tu dia salah aku khabar ka nalung-lung nah aku pergaru pi nak buat apa pi mau urang grogi kero kan nampu pi kadang oh mana tekunya ini ke aku dijeun tu kau salah aku percaya macam dah hello kudu kero aku pergaru dah cuma intinya pak yang salah hantu tak depan nya ayat macam salah macam baca bacut atau hadis kembali ke baca tekan hadis ke pegang hadis tak ada bau mahal ada pergaru kepudak pergaru mata kawi kau apa kagak benar ni apa jadi menan masalah status dan imam orang pasal di ada i'tikad ahli sunnah wal jamaah boleh yang enggak di awak Mu'tazilah dan imam orang pasal tak ikut orang pasal dan imam Mu'tazilah pegang hantar Mu'tazilah ahli sunnah pegang sah tengok ahli sunnah mendum mau nya kan? Nya ahli sunnah mandum ni kan? Nya mak ilmu yang sakaitan. Ahli sunnah tanya. Cuma yang baik tanya sangat ilmu ahli sunnah. Yang tak hanti tanya. Hai walaupun long sekalipun. Cuma ke ahli sunnah tanya. Hai bagian awak buat dekat imam peluh buat ke ahli sunnah. Ya kan? Ha itu tak yakini Allah Taala hana tempat Allah Taala esa hana dua hana li nabi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang paling mulia Abu Bakar, Umar, Osman, Ali yang kelagi tertib kemudian tak akui nak ulul azmi, tak akui orang dudo syurga neraka nyanna, kemudian syurga neraka uronyo kana walaupun tinggal orang dudo tamam, adapun isinya iaitu berupa arwah-arwah. Ya kan? Ya orang yang berbuat maksiat selama masa kon murtad kon kafir hang gadah nama iman dari gonya walaupun tira orang fasik. Yang idika ahli sunnah yang membedakan ahli sunnah dengan kon. Kata mayang ikut orang fasik sah Rumah kul lebih gak menyunah urul lain mentang tapi kesah tak nyai tika ahli sunnah. Bukan ahli sunnah. Dia kenya lagi ya. Ya mana. Cuma ada ilmu-ilmu yang perlu tabenahi kembali. Ya mana. Jadi namun bila Allah Subhanahu wa taala insya-Allah akan lanjutkan kembali. Allah Allah ya Rasulullah